Apa yang menjadi challenging ni sekarang, adakah Supergirl ni akan jadi lagi best daripada Captain Marvel? Hey, what is up my good people? Okay, aku dan juga geng Buzzpop baru saja pergi penonton sneak peek, okay, this one, sneak peek filem Supergirl thanks to Googler sebab menjemput kami geng-geng Buzzpop untuk pergi menonton. Dan specialnya sneak peek ni bukan dekat hall biasa, dia ditayangkan di hall 4DX dekat GSC 1 utama. Ya, kalau macam nak pergi 4DX, memang kalau personally bagi aku, kalau aku nak pergi 4DX, aku akan pilih GSC 1 utama because they have one of the best 4DX experience in Malaysia. Reaksi aku untuk sneak peek, apa sneak peek yang ditunjukkan ni? Bila kita orang tengok sneak peek ni, dia ada babak dalam 10 to 15 minutes macam tu. Dia tak tunjuk dekat opening apa ke. Dalam dia tak ada. This is I think CinemaCon punya clip. Dia tunjukkan di mana Kara sedang naik bas angkasa lepas, space bus, pergi ke angkasa dan dia punya bus kena hijack dengan pirates. And yeah, it's just 10 to 15 minutes full of action and fitting to watch it in IMAX. Basically, jujur cakap, yes, ada vibe Guardian sikit sebab ada banyak dia tunjukkan alien-alien dekat dalam bus ni. Tapi dan ini ada lagu punk rock lagi dekat dalam sequence ni. But bagi aku, okay, yes, benda tu betul. Tapi mungkin dia nak appeal pada mass audience, casual audience. Sebab kalau kita tengok filem daripada DCEU lah kan, basically kebanyakannya semua very dark, very gelap, very gloomy. Yang ini lebih ceria ataupun lebih light lagi, lebih nampak fun. Mungkin sebab kita tahu Supergirl ni cuma fan-fan komik je yang fan dekat dia, yang minat dekat dia. Tapi casual audience, mass audience, I don't think they really care about Supergirl. So bila dia tunjukkan vibe macam angkasa lepas macam ni, at least mass audience yang tengok, walaupun macam ada yang macam tak kenal dengan Supergirl, boleh enjoy dengan action-action yang ditunjukkan sewaktu di space. Sebab dah biasa dengan Guardians of the Galaxy kan. And James Gunn pun memang pengarah kepada trilogi Guardians of the Galaxy. So memang the signature is there lah. The look, the template is there daripada Guardians of the Galaxy, but make it more DC this time. Macam aku cakap tadi, overall, the action scene yang ditunjukkan memang padu gila. Greg Gillespie bagi aku, this is his first attempt untuk filem aksi berbajet yang besar dan juga filem superhero. Sebelum ni dia banyak filem, buat filem biopik, filem drama kan, filem yang bukan action lah, tapi sebenarnya dalam filem-filem dia sebelum ni pun ada juga babak-babak aksi tu. So dalam filem ni dia mungkin menerapkan dia punya talent macam mana nak handle watak Kara, watak Supergirl, dan lepas tu dia tunjukkan macam mana the flow of the movie, the flow of the action sequence, trying to be a bit different than apa yang kita pernah dapat sebelum ni dalam filem-filem superhero yang lain. Bagi aku, bila orang kata, bila tengok filem ni, bila tengok sequence ni, ada sedikit vibe macam Captain Marvel, Carol Danvers. Ni Carol Danvers kan, itu Carol Danvers. So macam, yeah, a little bit, but come on, it's like archetype benda tu. Benda yang macam, bukanlah nak kata macam Supergirl tiru Captain Marvel. I think Supergirl keluar dulu kot sebelum Captain Marvel kan. I don't know the history. So Supergirl keluar dulu sebelum Captain Marvel. So just because Captain Marvel dapat movie dulu, orang terus kata, oh Supergirl tiru Captain Marvel. Ini bukannya macam, apa ni orang kata, siapa tiru siapa ke apa ke. It's normal. Dalam DC ada superhero yang ada counterpart sama dengan Marvel punya superhero. Macam Superman, bila Marvel ada apa, siapa, Sentry, and then lepas tu Aquaman dekat Marvel ada Namor. So it's the same thing. Cumanya apa yang menjadi challenging ni sekarang, adakah Supergirl ni akan jadi lagi best daripada Captain Marvel? Pengalaman aku menonton scene ni dalam 4DX, okay,
dia memang gila babi. Pengalaman dia memang gila babi. Dia memang dia penuh imersif sebab dia menggunakan 4 dimensi kan. Macam kau ada bergerak kerusi, kau ada angin, ada air, ada banyak lah benda. Lepas tu dekat seat tu dia bergentuk-gentuk belakang badan kau bila babak aksi tumbuk menumbuk semua tu. So basically what the character feel in the screen kau pun boleh rasa. Dia ascend to the space, naik bus, kau pun macam ascend sama, seat tu pun terapung juga. So bagi aku rasa macam untuk korang yang nak tengok 4DX, this is the suitable movie lah for the format. Thank you again kepada Googler, Warner Brothers dan juga GSC for this sneak peek preview filem Supergirl. Korang jangan lupa untuk tonton filem Supergirl ini di Pawagam bermula 25 Jun nanti. Alright, thank you guys. Jadi kalau korang suka dengan review-review aku di Buzzpop, korang boleh follow aku di pelbagai platform. Korang boleh tonton dan juga baca review-review aku di Facebook, Instagram, TikTok, Threads dan juga IG. Korang boleh pergi ke search saja Hadi Abdul Hamid, HADYABD HAMID, ataupun short formnya HDABD HMD. Kat situ terus keluar semua platform-platform yang aku buat review. Enjoy guys. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.